Kalau korang memang betul-betul orang Johor, korang mesti ingat benda ni. Siapa ingat lagi? Kalau dekat negeri Johor ni, hampir setiap tahun mesti ada program Kembara Mahkota Johor. Kalau orang Johor dia tahulah. Tapi berbeza dengan tahun 2025 ni, Kerajaan Negeri Johor ada laksanakan satu program yang dipanggil Jelajah Orang Johor. Seakan-akan Kembara Mahkota Johor, tapi Jelajah Orang Johor ini diterajui oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz bin Ghazi. Kepada yang belum tahu, program JOJ ni sebenarnya dah pun bermula pada awal tahun yang lepas. So, pada 19 April 2025 ini pula, Jelajah Orang Johor akan berlangsung di Parit Raja Batu Pahat Johor. Sepanjang program ni berlangsung di Parit Raja Batu Pahat nanti, bermacam-macam aktiviti yang bakal dilaksanakan sepanjang program JOJ ini. Salah satu program yang bakal dilaksanakan nanti adalah Jualan Kasih Johor. Dalam program Jualan Kasih Johor ni pula, orang-orang Parit Raja, orang-orang Batu Pahat berpeluang untuk dapatkan barangan-barangan mentah dengan harga yang murah. Pada waktu tu nanti, kalau katakan ayam segar dekat Parit Raja berharga RM10 sekilo, pembeli cuma perlu bayar sebanyak RM4 sahaja sekilo, sebab RM6 lagi kerajaan negeri dah tolong bayarkan. Sama juga untuk ikan-ikan segar, yang mana kerajaan negeri tolong bayarkan sebanyak RM5 untuk setiap kilogram dari ikan-ikan segar yang anda beli. Minyak masak yang satu botol 2 liter tu harga standard RM13, korang perlu bayar sebanyak RM10 saja, sebab RM3 lagi kerajaan negeri dah tolong bayar. Telur ayam kalau harga sepapan RM13, maybe korang cuma bayar sebanyak RM9 saja sepapan, sebab RM4 lagi kerajaan negeri dah tolong bayarkan. Ini telur ayam yang ada kualiti punya tau, bukan telur ayam yang dah nak expired. Untuk sayur-sayuran segar, buah-buahan, barangan-barangan runcit pun kerajaan negeri tolong bayarkan sebanyak RM2 untuk setiap kilogram yang korang beli. So kepada orang-orang Batu Pahat, especially kepada orang-orang yang tinggal di Don Parit Raja, jangan lupa untuk singgah di Jualan Kasih Johor di dalam program Jelajah Orang Johor pada 19 April 2025 nanti.